Tengok saya dua orang tu. Baru nak bagi sejik. Kalau duk manja dekat kopi. Dah tak apa lah tu. Boleh puasa ni supaya jual promosi lah. Orang pakat berebut nak beli. Macam tak ikhlas je kalau gitu. Kita ni habis malas nak bagi sejik pun. Boleh puasa ni kena jangan mari juga. Tu dah lepok kedang akik oleh dah. Mai sejik pun boleh-boleh buat ilmu puah. Boleh-boleh kutip pahala. Bak ikhlas ni rahsia yang itu. Kita ni orang main wayak lapar perut pun kita kena sambut dengan molek. Apatah lagi kalau orang lapar pahala. Boleh tarik dia sekali pergi sejik. Mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna. Ada. Ada lah. Kau tu yang baru dapat muka. Ingatkan dah pindah. Ya, botek rasa main demo. Tak lah, dia selera je tu. Buah durian pun ada musim. Boleh makan ramai-ramai kau je lira. Hak dia ni kita belakangnya. Maaf lah. Aku ni mudah menghakimi daripada memahami. Beres je. Set kita belakang. Pani kalau Mia Saleh tak jumpa kak. Ajar tengok kau kedai kopi dah. Selera. Ikah telur tang masjid telur masih usuk atai. Mana atai do bersih hatang-hatang. Nak telur doktor ni hatang masjid nuan perasaan sakit hati semua hidup. Sepatutnya telur senang hati. Buat semua manusia perlu mengisafi diri. Semoga telur habis semua nawan lah sentiasa berada dalam kebaikan insya-Allah. Datanglah Ramadan.